Tengok pro ajar, nampak. Gila Auk. Patut ada power tadi. Lama masuk macam tu je. Tengok pro ajar. Kau ingat apa? Murah ke? Habis dah. Payah lah. Auk bagi stroke. Wah ni ramai pula ni. Banyak. Ramai. Wah ni ada kita Pro Azli. Ni tu dia, kita ada session dengan Pro Azli. Baru. Pro Auk ada. Dengan Haji. Okay guys, welcome back to the channel. Kita ada Pro Azli dengan Pro Auk. Ada satu komen tahu, diorang kata ada nak ajar Pro Auk. Cakap tak apa, kalau FOC kita buat dekat TikTok, DM dekat TikTok. Apa nama TikTok? Ana Golfer. Okay, kita ada Pro Azli. Ini tim Pro dengan Auk, dengan Haji, dengan Malay. Pindah pandai pilih Kita main combine score dengan best score lah, macam biasa lah. Okay, match play. Mantap. Kita main Sultan dulu, Sultan 9. Okay, first tee off by Pro Azli. Simple je Haji. Itu je boleh bang, nak penat. Mantap. Okay, Auk. Auk, team lah. Okay, Haji. Tim lah. Macam biasa Haji. Okey. Okay, Pro Haji. Alamak, situ biasa takut ni lah. Dia tak masuk pula. Mati gua tu bang. Belakang tu. Okay, Pro Auk. Hari ni dia ada guidance daripada Pro Azli. Ingat tarik kiri sikit. Pandai. Lama. Okey, Normal eh. Shot. Okay, out second shot. R4. First hole. Okay weh, bawa depan okay. Pro Azli kita second shot. Relax dia hantar tengok. On. Macam tu je dia buat. Pro kita 2 on. Okay, dia nak pergi birdie putt. Auk 4 on, Malay 3 on, Haji 4 on. Let's go. Okay, birdie putt Pro kita. Okay, tu sikit je nak ni. Par dia. Okay, Auk for bogey. First best score tau. Second nanti combine. Dia slow. Dia bukan macam hari tu yang kita main dekat tu. Okay, ambil. Dari depan belakang. Okay, bogey. Apa yang belakang? Bogey kita. Cakap sikit Auk.
Okay, Pro Azli. Going for par. Risau ni. Boleh. Katakan boleh. Okay, Malay dah pergi. Tahu double. Yes Oh, ah. macam Macam Aku tu geram je betul lah dia. dia Par. Dia masuk Dah lah pula. body jauh tu kan. Lepas tu letak tepi kan. Okay, Haji. Haji Going for for. pergi. Oi. Oh, tak Dia mau. buat laju pula. Laju. Okey, kedudukan. Diorang one up buat dompa. First hole, best score. Alamak. Second hole, Combine. Yes. to third, best score balik. Yes. Barulah fair. Pro ada. Pro kena carry lah tu. Okey, maknanya Pro Azli dengan out one up. Mantap. Okey, second hole par 5. Pro Azli lagi. Pagi tadi dia dah main tau. Tu yang ada dia, aduh geram betul tengok. Ada local knowledge je lah, tapi tak tahu jadi ke tak. Ni out. Sama ada dia bawa, dia carry Pro Azli. Tak dapat lah. Pro Azli carry dia. Saya bro je. Aduh. Simple je awak. Nampak? Macam mana nak buat? Preferable fit. Auto fit. Auto fit. Penat dah. Dia keluar. Fit up. Dia dah kamera ready nampak. Saya tak on pun. Ambil kanan guys. Aku dah nak kena pegang je kamera. Oh, cantik awak. Nampak? Bila dah main dengan pro dia kita rasa macam pro kan? Nampak? Kita macam pro kan mainan. Itu beza kena main dengan pro. Sebab kita tengok pro punya relax je. Sebab dia selalu bikin panah je. Yang mana racun Tengok. Nak buat apa? Betul lah, dia menang kat saya. Kita play our own game je, nampak? Nyak je. Padahal. Tapi Haji dia tak kisah. Tak, okay bro. Nice. Chip. As you requested, as first hole. Access denied. Access denied. Dia tarik kiri guys, Grand Hovet. Tengok guys. Apalah awak punya dosa tu lepak tayar pecah. Tayar pecah. Jadi kata ada. Tak tahulah apa awak punya masalah ni tengok ah. Boleh dia berdebuk. Dah keluar dawai dah. Ya, dah betul lah tu. Dah memang time dia. Tayar pancit guys. Oh, ni boleh jadi yang depan lah ni. Boleh jadi yang depan. Yang depan. Tengok, sangat berdedikasi nampak. Pro nampak. Dia ajar pro awak. Dia tengok. Okey. Pro awak take shot. Okey. Aduh. Masuklah dalam kanan. Haji fourth shot. Pandai lah. Haji fourth shot. Pro tadi relax je. Dia hantar tengok 3 on lah dia. Okey, awak 5 situ. Kita dah 8. Siapa 8? Aku. Dia pating tadi banyak. Pro Azli nak pergi birdie. Haji nak pergi birdie. Pak. Saya nak pergi par. Par on. Wah, kurang bang. Sama je tadi. Tadi kau apa? Jangan tau. Naik mak.
Oh, kurang juga. 7. Okay, out 7. Oi, Haji kau masuk ni. Cantik lah. Ya Allah, dia tak mau lah. Okay, bugi. Aduh, mak ni diorang 2 up ni. Ni combine. Out boleh 7. Sial lah. Bola siap hilang ni. Bola siap hilang 7 Aku 5 tadi. On. Sama. Saya pun ambil line tu juga tadi. Okay, second hole. Diorang 2 up. Ui, susah nak lawan pro ni. Ni 3 up lah. Confirm abang lagi dapat. Best score kan depan ni kan. Oh, damn. Aku tengah main lubang ganjil ni. Lubang genap je tu. Macam tu awak Ada orang ikon lah dia. Okay, third hole. Alright, play Par 3. Play go je. Tadi yang bugi dah square lah balik. Tak, saya dengan dia. Okay, main 1-6 par 3. Pro kita masih lagi mendahului. Oi, pro pun kena belakang macam mana cerita? Pro dah penat pagi 18. Gila. Oh, pro tadi main belakang. Woi, gila. Oh, tu kau bayang itu main belakang tu. Tapi pakai apa tu bang? Hood. 5 iron. Sunyi pun 5 iron. Pagi-pagi lah ada angin kan. Terkejut. Tapi tengok dia iron je bro. Iron dia sama je Iron dia sama je. Pro AJ. Shot. Ini shot. Mau hole in one ni gila. Hai. Melekat. Okay, pro. Dia nak ambil angin pro. Style pro. Apa silapnya? Jauh sangat kan? Pro, dia jauh sangat kan daripada bola kan? Dia biasa 1 jengkal. Biasa 1 jengkal. Okay, Haji for par. Slow je. Okay, par tak dapat. Pro dia kira step. Diorang dah second shot. Okay, pro nak pergi par. Dari jauh. Memang mengarut lah hari ni. Tadi pun macam tu juga. Okay. Ya. Okay, pro. For par. Bugi. Pro pun sama weh. Okay, after 3 hole mereka masih lagi 2 up. Okay, awak dah banyak belajar dah, nampak kan awak? Okay? Okay, mantap. Hari kita punya tema awak nak jadi pro. Dia nak masuk tournament. Saya masuk hari ni course dekat apa? Dekat course je. Okay, jalan. Hole number 4, par 4 pendek. Kita ketinggalan 2 down. Tadi apa score? Tadi square. Best score. Ni combine. Shot. Ni out 2 up lah. Gila. Ada apa? Kira kau dah 2 up team. Nak main ketenangan je ni. Dah tak nak masuk buat video pula. Ada hari kita buat video, ada hari kita off video. Okay. Hari ni dia main. Channel. Okay, kita jangan kacau. Dia nak main dengan begitu tenang. Kita kacau Pro Azli je kejap lagi.
psycho kan. Psycho pandai ada. Dia kata ada time boleh buat video. Hari ni the time dia nak fokus. Dia ada apa as much as Gain as much as possible information. dengan pro. Oh, okay, simple. Okay, ini untuk out. Nampak tak out? Tak. Alah, tak ter. Okay, Haji, 3 situ nak pergi par. Woi, jauh lagi Haji. 3, 4 lah situ. Okay, Pro Azli nak pergi body. Pin belakang. Fuh. Jangan duduk depan, weh. Pro ni. Dia punya body dia. Oh, kurang Pro. Sampai 25 Jalan, lauk. Cakap kena dulu. Kan, bukan sebut mati. Aduh, tak ambil pula. Tu dia penerangan daripada Pro Azli. Ambil dalam mata saya. Kiri mata saya. Ambil dalam maka saya. Dia main 36 hole. Oh, itu dah cukup laju dah tu. Okay, Tapi kan dia kita satu lubang kita ambil. Okay, ni par dia. Tu angkat Yelah, diorang tengah nak buat ni tournament ni Rabu depan. Dia tengah betulkan ni. tak ada. Memang kalau main kat sini memang kena maki kan. Confirm kena maki. Saya dah habis dah banyak video dah maki KJ Sas ni. Tapi datang juga lagi. Apa boleh buat, kita sayang KJ Sas. Kena maki banyak ni. Okay. Director kalau dia buat sini. Memang kena. Ini apa tadi? Combine eh? Combine kan? Okay, par dengan double. Ni nak ambil bugi. Dia dah berapa dah? 4, 5. Bugi. Nak ambil bogey lah, betul. Saya kena jaga partner. Dia nak ambil bogey. Diorang dah 2 up dah. Fuh, 3 up doang. Mati macam ni. Bagus lah. Dia main dengan pro dia bagus lah. Dia saja je simpan sebenarnya. Oh, sebab ada orang komen tu. Ada orang nak ajar awak ni. Come on. DM. Anak golfer. Saya tak ada orang nak ajar. Ui, apa pula kita orang dah one ni. Sebab aku par. So, bugi dia double. double ha? Bugi. Kata combine. Bugi eh? Sama lah. Square lah. Square lah? Oh, okey, 2 lah. Masih 2 lagi. Ingatkan kita orang dah 1 up dah. Belum lagi. Aduh. Kental. Maknanya square. Jalan. Okey, sekarang ni hole berapa bang? 5 pula. Hai, penat lah. Sebab panas saya tak makan. Okay, ni best score. Susah betul nak makan ni. Best score awak dia aircon je lah. Oi, tapi belum tentu. Awak power sekarang. Mana tahu dia bawa pro OB pula tu. Nak OB apa ni tu? Nampak awak, dia punya rhythm awak. Tempo. Relax je lah. Anak kuat-kuat benda. Main hitam situ, main putih pun situ juga. Apa nak jadi? Macam mana? Tak kuat betul lah ni. Aduh. Tak kuat apa tu lah. Kuat, power. Dia pandai adjust. Okey tu. Dah makin okey tu. Sebelah pro kan.
Kanan mau orang, kiri bodoh. Mana pilihan anda? Mantap bro. Bangka bro. Apa? Apa tu ke depan? Oi, mentaliti lain sekarang. Ha? Mentaliti lain sekarang. This we call monster mentality. Monster. Okay, Bro AJ, second shot. Par 4, index 1. Index 2. Kanan juga. Okay, hole 5 tadi. Pro kita par. Best score. Takkan diorang dah 4 up. Matilah macam ni, nak main apa macam ni. Okay, kali ni best ni combine score pula. Par 3. Par 3 pendek. Okay, out. Out tadi apa? Double. Pro dia par. Jauh beza. Nak buat video out. Nak pula. Okay, pro. Aduh, lagi kau mau tanya aku. Ha? Ngamboi tu. Oh, tak sampai. Sebab dia 1-3. 1-4 ke? Angin lawan lagi. Okay, awak pakai iron apa? 7. 7, okay. Kita tengok awak punya. Awak. Okay. AJ. Jangan ikut kau je. Tak apa, kau try je. Kalau lebih power. Pinai. Oi, over ke? 50 water. Lebih Haji. 9 mungkin. Nampaknya awak tukar club. Tadi dia pakai 7, ni dia nak pakai 8 pula. Sebab pro-pro semua pakai 9. Tadi angin kuat. Okay, out. In, out, we trust. Tarik lauk. Betul lah. Sebaik dia tukar lah. Tarik apa itu Apa aku buat weh? Cuba komen apa kau buat? Bang, apa yang salah bang? Kau salah kau Tuman. Nampaknya awak agak empower. Dia 3 on. Aku dah lebih. Lebih daripada berapa on. Okay, cepat. Panas ni. Cantik satu. Gila laut cantik. Aduh. Okay, pro nak pergi par. Laju. Okay, par pun tak dapat. Awak nak pergi? Double. Itu pun laju tu. Haji for pergi. Dia boleh hilang. Sini susah oh. Dia jadi. Okay, pro pun 4 pergi. Dia lari. Dia lari Oh tak. Okay,
Dah berapa dah kita orang? Dah 5 down. Gila. Ni apa combine? Entah. Best. Ini best. Okay, 5 down. Gila pro dengan ni. Okay, tak apa. Sekejap kita come back. Come back is real. Okay, time out je kita buat video. Memang out subject matter hari ni. Dia nak tiru. Kau jangan. Okay. Oh, okey tu. Okay. Cantik ber. Wih, banyak. Memang plan macam tu lah. Jom plan. Kiri. Plan dengan ni. So tadi par 5. Out apa out? Double. Malam bogey. Pro kita bogey. Haji double. Mantap. So hole 8. 2 hole lagi untuk habis. First 9. Kedudukan 4 down. Shot. Double. Out double tadi. Pergi. Kita bugi. Saya bugi eh? Haji kita bugi eh? Ha? Oh tak eh? Aku Okey. main double je tak apa ni. Okay dah, kita last hole. First 9. Lepas tu dah tak boleh lah buat. Yang ni tak ada triple dah. Yeah. Out power eh? Line tadi power out eh? Power. Susah nak bola out eh. Macam mana pro? Pro, cuba cerita sikit macam mana dia punya permainan dia, game dia. Improve. Improve kan? Ha. Okey tu, improve. Takut kadang-kadang nak tegur tu dalam padang dia susah jadi. Betul. Tak apa, nanti kita ada session dengan pro Azli. Bukan free lah. Ni bayar bro. Ni pro player bro. Bukan murah. Pasal sekarang kita tanya free. Nanti dah bayar. Kau tak tahu aku yang bayar. Padang bro. Nak try ke driver dia lagi? Mainlah. Tengah steam tu. Tengok dia punya Tukar TSR 2. Okay, hole 9. Memang macam tu Haji. Tadi pun orang pergi kanan juga. Lepas tu masuk dah lepas. Dah tu lepas. Tu depan lagi. Depan tu, depan sangat tu. Jauh. Okey. Tu dah nak dekat dengan green. Macam mana nak handle? Ha. Tahu macam mana nak handle? Sekejap lagi tarik sikit kot. Tak skeping. Kan? Okay, pro Azli. Seronok tau main ni tau. Okay kan. Lepas tengok pro main macam ni kan. Nampak tu. Aduh. Steam je tau. Tak payahlah ambil gambar. Steam je tau. Dia lain jadi bahan lah. Dia punya cerita dia bahan orang. Kau je. Ni nanti kita dah tua boleh tengok balik. Okey, mantap tau. Tengok guys. Main tak ada etik, baju terkeluar. Lepas tu kata terror. Main sejak 2008. Orang dah dapat pro card dah main 2008. Kau main macam ni lagi tu. Terus senyap dia. Terus senyap. Nampak pun. Aku tengok kamera tu. Nampak tu. Okey, kita dah nak masuk second 9. Berapa kedudukan sekarang? Entah, apa dah bang kita? Rasa dah tahu lah. 5. 7 ke 6? Tiba-tiba aku kan 5 je lagi tadi. Aduh. Ya. Okey lah, kita habiskan kat sini lah. Kita dah kena fokus lah. Tak boleh buat video lah. Nanti last kali nanti kita buat balik ujung-ujung nanti. Kita tengok macam mana permainan laut. Ya. Okay guys, jangan tak tahu guys. First hole, second 9, out birdie. Gila. Cuba komen sikit, ada orang percaya Apa yang gila? out birdie. Dia birdie bro. Pro pun tak birdie. Dia kata dia nak buat saja je second 9.
Itulah, tapi tak ada video lah. Orang tak percaya. Tak apalah. Benda ni kita je lah. Ya betul. Yang bagus dia simpan. Bagus tu simpan. Gila lauk body lah. Tengok pro ajar nampak. Gila lauk. Patut ada power tadi. Lama masuk macam tu je tengok. Pro ajar. Ha. Kau ingat apa? Murah ke? Habis dah. Payah lah. Awak bagi stroke.